Welcome to Viral News Malaysia hari ini 11/3/2026 hari Rabu. Kita pernah lagi lah memperbaiki guys. Okey, berita ini kita mulakan daripada PH Online, berita online. Berita nombor 1 di Malaysia ni ya, media rujukan masa ya. Konflik Asia Barat, banyak negara mula memperketatkan penggunaan tenaga, ambil langkah jaga-jaga. Kuala Lumpur, kesan konflik yang semakin membimbangkan ya, semakin meruncing membabitkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran yang memasuki hari ke-11 pada Selasa terus didasai di seluruh dunia berikutan gangguan bekalan minyak dan gas global, mencetuskan kekurangan bahan api, kenaikan harga dan langkah penjimatan tenaga di beberapa negara. Beberapa kerajaan melaksanakan langkah kecepatan untuk menguruskan penggunaan tenaga dan mengekalkan bekalan ketika ketentuan lapangan minyak global memuncak di tengah serangan berterusan dan ketidakstabilan di Asia Barat. Contohnya di India pihak berkuasa mengambil langkah mengawal selia penggunaan dan pengenalan gas asli bagi memastikan bekalan mencukupi untuk sektor terutama termasuk isi rumah dan hutan susulan gangguan pemasaran gas asli cair LNG akibat konflik itu. Laporan Anadolu Agency. Jadi ahli parlimen negara itu turut menyuarakan keimbangan berhubungan kekurangan gas petroleum cair LPG dengan hotel dan restoran di mana utama seperti Mumbai dilaporkan terpaksa menghentikan operasi akibat ketiadaan bekalan gas masak tersebut. Menurut Xinhua. Habis ini guys. Sementara itu, Mesir dan Sri Lanka menaikkan harga bahan api domestik sebagai tindak balas kepada lonjakan kos tenaga global. Mesir menaikkan harga petrol dan diesel antara 14 hingga 200. Sri Lanka turut menaikkan harga runcit bahan api dengan memetik pasaran minyak mentah yang tidak menentu. Di Pakistan pula mengumumkan langkah perjimatan untuk menjimatkan bahan api termasuk mengurangkan peruntukan bahan api kerajaan kepada separuh melaksanakan atur kerja dari rumah untuk kegiatan sektor awam dan swasta. Manakala sektor sekolah akan tutup sementara selama 2 minggu. Apa pula yang berlaku di Asia ya? Di Asia, langkah serupa diambil negara Asia dengan Thailand mengarahkan agensi kerajaan melaksanakan aturan bekerja dari rumah dan menggantungkan lawatan ke luar negara bagi mengurangkan penggunaan tenaga. Di Vietnam menggalakkan bekerja jarak jauh menggunakan penggunaan awam dan langkah menjimatkan bahan api untuk yang lain, sementara pihak berkuasa memantau kesan konflik Asia Barat atas bahan bekalan api di kawasan global. Banyaklah guys ya, banyak laku. Terus daripada seismik, KPM mengumum cuti tambahan hari Rabu 18 Mac ini sebenarnya sambutan Hari Raya Aidilfitri 2026. Baik, teruskan ya. Ini, Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan 1 hari cuti tambahan pada Rabu depan dengan semua sekolah di seluruh negara bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun 2026. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pemberian cuti tambahan itu bertujuan beri ruang kepada keluarga guru, murid, ibu bapa untuk membuat persiapan yang sewajarnya bagi menyambut Aidilfitri. Katanya, berdasarkan kalender akademik sesi 2026, sekolah dalam bulan A telah diperuntukkan satu hari tambahan pada 19 Mac. Manakala sekolah dalam bulan B telah diperuntukkan 2 hari tambahan cuti iaitu pada 19 dan 20, Khamis dan Jumaat. Tambahan cuti ini diharapkan dapat memberi ruang yang mencukupi kepada warga guru, murid dan ibu bapa untuk membuat persediaan menyambut Aidilfitri dan suasana yang teratur. Ia seiring dengan hasrat KPM untuk sentiasa memberikan keutamaan kepada aspek kesejahteraan warga pendidik, katanya satu kenyataan rasmi hari ini. So ada dia punya press release dia dah keluar press release tarikh bulan Mac 2026. So sangat duty guys, dan kepada parents, selamatlah pening kepala bagi parents yang tak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mula pening kepala lah mana nak bawa way to bring the children out. Amat bercuti. Di Borneo Post Online, 2 flood relief centers still open in Kuching District. Alright, Kuching, March 11th. 2 temporary flood relief centers TPS remain
in operation in Kuching district following incessant rain on Tuesday. As of 8 a.m. on Wednesday, the Malaysian Civil Defence Force APM Sarawak reported that TPS Dewan Arpiang and TPS Dewan Masyarakat Sapok, which were opened on Tuesday, is currently sheltering 341 evacuees from 91 families. Yeah. Of the total, TPS Dewan Arpiang is accommodating 116 people from 24 families of Kampung Sinar Budi Baru, while TPS Dewan Masyarakat Sapok is sheltering 2,035 people from 37 families from Kampung Desa Wira along Jalan Desa Wira. Okay, masih lagi PPS yang dibuka di Sarawak. Okay, di Kuching ni akibat daripada hujan lebat yang melanda Kuching. Ya, dan juga berlakulah banjir kilat juga di Kuching pada hari Selasa semalam. Lebat sangat lebat hujan. Sedikit politik ya. PKR sees Rumah Bangsa as extension of National Unity Drive. Okay, Rumah Bangsa. Ya, so right. So kita tengoklah what to see. Ya, apa yang initiate konsep ini? Who initiated konsep Rumah Bangsa ini? Ni. The UMNO political party initiate the Rumah Bangsa concept as an inclusive platform to consolidate Malay unity and welcome former members back into its fold. Party President Ahmad Zahid Hamidi noted that the initiative was already drawn numerous applications from individuals seeking to return to the organization. So, the Rumah Bangsa initiative is described as the party leaders as the forgive and forget effort. Itulah dia. Forgive and forget effort. Itulah dia maksudnya Rumah Bangsa. Okay, now we know lah. Jadi untuk ahli-ahli bekas ahli UMNO yang nak masuk lagi, boleh masuk melalui Rumah Bangsa ini. Okay, Ipoh. The concept of Rumah Bangsa initiated by UMNO should be viewed as a part of a long ongoing effort to strengthen unity and national unity and promote inclusive governance. PKR Youth Chief Muhammad Kamil Abdul Munim said. He said the idea was not new and echoed an early call from former Yang Agung Sultan Abdullah, okay, who had proposed the formation of unity government comprising political parties across the spectrum. Telah pun disuarakanlah oleh mantan Yang Agung Malaysia itu Sultan Abdullah Riyazuddin. Okay. Yeah. So if we refer to the statement or the royal decree made during the formation of the unity government, kerajaan persekutuan, kerajaan satu ni, okay, the idea was actually proposed earlier by His Majesty Yang Agung Sultan Abdullah, who suggested we establish a unity government involving all parties in the country. He said. Itulah maksudnya konsep. Tapi konsep Rumah Bangsa ini adalah untuk membuka pintu pada bekas ahli UMNO untuk masuklah kembali ke UMNO ini, dan yang menyahut seruan itu adalah KJ. Kita mengakhiri kita Malaysia ini dengan seismik. Robert Kwok kekal orang paling kaya dalam Malaysia di usia 102 tahun. Harapan Hotel dah ranah Robert Kwok 2 tahun sekali lagi diletakkan sebagai individu terkaya di Malaysia rasakan saya billionaire dunia Forbes terkini. Menerusi laporan FMT, Kwok yang berpengalaman di Hong Kong berada di kedudukan 204 dengan kekayaan bersih RM567 bilion. Jadikan rakyat Malaysia yang dikedudukan tertinggi dalam senarai tahunan berkenaan laporan Forbes, data Forbes tadi. Ya. Meskipun kedudukan ranking yang merosot berbanding tanggal 10 April pada tahun sebelumnya, kekayaan beliau tetap meningkat daripada 475 bilion pada tahun lalu. Bayangkan. Sama 14 lagi rakyat Malaysia turut disenaraikan bersama Kwok dalam senarai berkenaan. Jadi base di Hong Kong dan dia sekarang ni tinggal di Hong Kong lah dan berusia 102 tahun. Okay, panjang umurnya. Bayangkan, kaya guys, kaya. Ini baru yang kaya. Jumlah kekayaan keseluruhan pada jejak rekod tertinggi 28.9 trilion, peningkatan 20 trilion banding tahun lalu. Of course lah, Elon Musk yang paling kaya lah. Elon Musk paling kaya sekali guys. Elon Musk terkaya di dunia. Gila lah.